Pernah tak kau tengah senyap-senyap, tiba-tiba dengar macam ada orang panggil nama kau? Atau dengar bisikan halus, tapi bila kau cari, tak ada sesiapa pun. Rasa macam nak gila, kan? Sebenarnya, kau tak keseorangan. Fenomena ni ada penjelasan saintifiknya dan ia lebih menarik dari yang kau sangka. Otak kita ni sangat canggih. Dia sentiasa cuba nak fahamkan dunia sekeliling kita. Dalam keadaan kurang rangsangan, macam bila sunyi sangat, otak akan jadi terlampau aktif untuk mencari pattern. Ia cuba nak buat makna daripada bunyi-bunyi rawak atau noise di latar belakang. Macam bila kau dengar radio tak jelas, otak kau cuba nak cipta perkataan dari statik tu. Ini dinamakan halusinasi auditori. Ia bukan tanda kau hilang akal, tapi ia cuma menunjukkan bagaimana otak kita mengisi jurang maklumat. Kalau signal bunyi tu lemah sangat atau noise tu kuat, otak kita boleh cipta signal sendiri untuk fahamkan apa yang berlaku. Ia adalah cara otak kita memproses maklumat, kadang-kadang terlebih kreatif. Jadi, jangan risau. Ini sebahagian daripada misteri minda manusia yang luar biasa.